Ni ada nasi yang dah masak ya. Ada bawang besar, ada bawang putih. 3 sudu makan cili kisar. Ni ada ayam yang digoreng potong ya. Ada kicap, ada sos cili, ada sos tiram. Minyak dah panas, boleh masukkan bawang dengan bawang putih ya. Dimasak hingga layu bawang tu ya. Tadi opa tak tunjuk telur kan, masukkan telur 1 biji. Hancurkan. Agak-agak telur tu dah masak ya. Masukkan cili kisar tu. Sebatikan telur tu dengan cili tu hingga masak dan kering sedikit ya. Nampaknya cili tu dah masak ya, boleh masukkan sos tiram ya. Agak-agak 2 sudu makan. Tu kicap pun agak-agak 2 sudu makan. Itu masukkan sos cili ya. Nanti boleh dirasa ya. Semua dah sebati ya. Masukkan serbuk perasa, garam. Dah tegaur rata semuanya tu, masukkan nasi yang dimasak tadi tu ya. Digaul hingga tercampur semuanya ya. Masa ni nak api besar pun boleh ya. Dia rasa-rasa garing macam tu kan. Masa ni boleh dirasa kurang apa ya. Kurang masin ya. Kita bancuh air garam tu dengan air ya. Senang nak gaul. Lepas tu digaul lah. Dah pun siap. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.